Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa khabar semua? Lama tak berjumpa ya. Jadi untuk tahun 2026 ni kita mulakan video dengan ni, unboxing pisau. Baik ya, ini adalah pisau. Kalau korang tengok Hinogo Kami. Okey. Higono Kami nombor 5. Black stainless handle, bilah SK5 ataupun SK5 harga 79. Dan aku beli pisau ni dekat Thomas Tool lah, online saja. Jadi aku punya set tahun ni untuk buat edisi yang paling simple, dan kita akan bermula dengan pisau lah. Dan bagi aku pisau Hinogo Kami ni yang paling simple lah. Harga pun harga mampu milik. Pisau je pun sempoi je. Simple aja. Okay, kita unboxing dulu ya. Okey, kita unboxing dulu. Baik. Pisau ni dalam kotak dia dibalut dengan plastik ya. Okey, buat apa kata orang dengan bilah SK5. Bilah SK5 ni dia bukan anti karat dia. Bilah dia lebih kurang dengan high carbon steel 1080. Jadi untuk penjagaan bilah dia kena letak minyak lah. Okey. Jadi yang ni dikatakan black stainless steel ni, dia punya pemegang je lah. Black, kalau korang tengok ni, black stainless handle. Dia punya pemegang ni stainless. Dia ada tulisan Jepun ya. Okey, tulisan Jepun. Dan pisau ni made in Japan. Kat kotak je tulis made in Japan lah. Okey. Kalau korang perasan pisau ni, kalau sekali korang tengok, mengingatkan korang pada apa? Inilah abang kepada pisau asah pensel masa kita kecil-kecil dulu. Yang kita beli dulu 10 sen kan, zaman dulu 10 sen. Tapi dia kecil je. Yang ini besar lah. Okey. Okey, dia pakai friction, apa? Dipanggil friction lock. Ni. Sebiji. Okey. Buka. Yang ini ya. Tutup pun kena tolak manual. Okey. Kalau nak buka yang ini, tolak dia. Okey. Kita tengok ukuran dia. Dia punya, apabila dia ditutup macam ni, ukuran dia dalam 5 inci lah. 5 inci lah. Sampai tepat ni ya, 5 inci. Okey, kita tengok bilah dia. Okey, kita tengok panjang bilah dia. Bilah dia sini bilah dia kan. Jadi kita mula sini ya. Bilah dia 4 inci. 4 inci. Okey lah. Kalau daripada sini mungkin 3.5 kot. Betul lah. Kalau daripada sini 3.5. Kalau daripada punca bilah dia belakang ni 4 inci. Okey lah. Simple je kan. Ni untuk edisi lah. Kalau nak potong-potong kotak, kertas, tali, okey lah.
Okay, seterusnya kita test lah. Ni aku dah ada paracord. Ni pisau kan. Tengok. Memang untuk utility lah, untuk EDC. Tajam je, keluar daripada kotak memang tajam lah. Okay, ni kertas. Memang tajam lah. Memang tajam, keluar daripada kotak. Baik, cubanya pisau ni kena diminyakkan lah bilah dia. Sebab dia sensitif dengan cuaca lembap. Dia macam high carbon steel 1080 lah. Dia boleh berkarat kalau tidak diminyakkan. Tapi bukanlah kata hari ni tak minyak, besok dah karat. Tak, dia makan masa lah. Makan masa. Dia mudah je, manual je. Macam ni. Okay, jadi sebenarnya aku dah lama tak buat video camping sebab aku injured. Aku kena low back pain dalam bahasa orang putih lah. Kalau bahasa Melayu je, sakit belakang, sakit dekat bahagian pinggul. Jadi efek dekat tulang belakang lah. Jadi aku tak boleh nak buat kerja berat sangat. Ada sebulan tu aku bergantung dengan steroid sahaja. Jadi sekarang dalam proses pemulihan lah. Cumanya aku tak boleh nak ride motor jauh-jauh. Dia akan rasa sakit dekat bahagian pinggul tu lah. Jadi sekarang dah okey sikit kan. Jadi aku akan mulakan balik video untuk sesi tahun 2026 ni dengan setting untuk EDC yang terbarulah, dan aku mulakan dengan pisau lah dulu. Okey. Jadi untuk bahagian kedua nanti kita akan review lampu suluh. Okey, nanti kita akan jumpa lagi untuk video yang kedua. Nantikan. Assalamualaikum.